kita mulakan. Selamat datang ke saya lagi selamat datang ke Tok Selampit Reef Volume 2. Okey, apa khabar? Apa khabar kepada semua yang sudi untuk saksikan Tok Selampit Reef? Okey, Tok Selampit Reef Volume 2. Malam ini kita nak memperkatakan aku nak kongsi cerita-cerita tentang riff daripada sebuah lagu rock Melayu yang popular pada tahun 1987, sebuah lagu rock Melayu dari kumpulan Singapura kita. Okey, kepada yang mungkin tak kenal akulah Bo Skullbanger. Okey, untuk Tok Selampit Reef ni kita jangan pakai Brother Bo tu semua, itu cerita lama kita pakai Bo Skullbanger. Kalau ada yang rasa Bo Skullbanger tu macam pretentious sikit kan, kau boleh panggil aku Bo je lah. Okey. Dan dalam hikayat tu cerita apa? Dalam Tok Selampit Reef ni, kalau boleh, ini bukan rancangan bahasa lah. Jadi bahasa aku pun campur-campur. Kadang-kadang aku pakai bahasa Melayu yang tak baku dan aku juga akan pakai bahasa Inggeris. Sekali lagi kepada yang baru bersama dalam siaran ini, akulah Bo Skullbanger dari Cagar Ritual dan Manifest. Okey, dan malam ini kita nak perkatakan tentang tiada lagi air mata. Okey, tiada lagi air mata. Tapi sebelum tu aku dah kasih satu atau dua disclaimer. Ada lagi beberapa disclaimer lagi. Alright. Aku bikin Tok Selampit Reef ni pasal apa baru-baru ni aku switch to professional mode lah kat FB. Jadi kata yang advocate untuk professional mode ni, dia kata kalau buat live boleh dapat sen lah. Dia cakap kalau orang kasih kau stars, jadi kasihlah aku stars. Ni bukan mengemis, tapi kalau sudah ada sistem di mana kita boleh buat FB live, kita boleh buat reel ni semua, dan kita buat reels, kita buat FB live ni semua, boleh dapat stars. Why not? Kita bertahun-tahun main Facebook pun dah jadi kaya raya dan raya. Apa salahnya kita mempergunakan sistem ini? Kita bukan kata mempergunakan, kita memperkudakan sama dia. Apa salahnya? Dan kalau yang tak reti nak hantar stars, korang nak pay now aku pun boleh. PMTP. Selepas show ni pun boleh. Time show ni pun boleh. Yang kenal aku tahu macam mana nak pay now dengan aku. Any amount will do, tak kisah. Sekali lagi, ni bukan mengemis. Ini, kata orang tu, kita ada peluang untuk dapat fulus. Kita gunakan peluang itu. Kita gunakan peluang tu. Okey, satu lagi disclaimer. Kadang-kadang cakap ni kadang-kadang termaki. Termaki kadang-kadang. Kalau termaki kalau tak ada maki okey lah. Kalau termaki. Okey, dan kalau mata aku ni tak pandang kamera dengan betul, tu memang kira natural. Dan kalau aku tak baca komen-komen korang ataupun lambat baca, aku akan cuba. Kalau aku tak baca pun, lepas show ni aku akan reply lah. Ni nak buat macam mana? Pasal aku tak nak gunakan kamera tengok aku kan. Jadi aku nak kirakan macam tak nak kelihatan left-handed. Jadi aku pakai kaedah macam ni. Jadi aku tak ada nampak komen-komen korang. Kalau korang ada komen-komen, korang ada hantar stars, terima kasih. Terima kasih in advance. Alright. Dan satu lagi mesti korang tanya ni
Apa ke benda ni pakai bandana bagai ni kan. Aku faham sangat. Look ni kan, aku actually try beberapa bulan lalu lah, waktu aku nak pergi holiday di Australia. Waktu tu ada keponakan, kata orang Jawa, keponakan nephew aku. Nephew aku dia budak 8 tahun lah, nama dia Zairin Shah. Dia tanya, "Papa Bo, what is this?" Cakap, this I cover my forehead lah, because my forehead look like a Klingon. Korang tahu apa tak Klingon? Klingon tu bukan Jawa tau, Klingon tu Star Trek. Aku tak minat Star Trek pun, tapi aku tahu Klingon kan. Jadi daya aku ni luas macam Klingon. Jadi aku pakai bandana lah. Okay, alright. Okay, kita mulakan. Kalau ada yang tak tahu tiada lagi mata tu, aku kasih dia punya riff. Okay, riff dia macam gini, lebih kurang Itulah dia riff Tiada Lagi Air Mata. Lagu ni, pasal riff ni macam diambil daripada sebuah lagu orang putih. Nanti tu semua kita cover dalam siaran ni lah ya. Jadi adalah kontroversi. Tapi sebelum apa-apa pun, mungkin akan jadi persoalan adalah, adakah ini satu riff? Aku tak nak jadikan Tok Selampit ni, pasal Tok Selampit ni lebih kepada cerita tapi nak kena explain lah sikit nak kena penjelaskan sikit kenapa aku anggap ini riff. Okay, ada orang ingatkan riff ni hanya yang kirakan hanya permainan di tali-tali rendah macam jadi sesuatu yang macam yang dimainkan di high strings diorang ingat itu bukan riff, itu lead. Kalau let's say riff dia lagi tadi kalau ni bukan riff. Okay, kalau tu bukan riff ini pun bukan riff. Aku memang tak tangkap lagu tu. Okay, pasal aku ni memang terus terang, no offense to Guns N' Roses fans, tapi aku ni memang tak minat Guns N' Roses. Jadi kalau ni riff, kalau ni riff, ni pun riff juga. Jadi kita kena adil lah ya. Kalau Guns N' Roses tu riff, ini pun riff juga. Alright. Tapi ada lagi kata orang tu persoalan dia yang mungkin orang timbulkan tentang lagu Tiada Lagi Air Mata ni. Okay, ini kita belum masuk bab kontroversi tu semua lagi Kita masih bab ana je. Okay, ada yang katakan riff tu dimainkan di sini. Ada yang cakap dia kat sini. Ada pula macam dulu aku belajar dengan kakak sepupu aku tahun 87. Dia ajar aku kat sini.
Jadi macam mana kau nak main pun aku rasa terpulang Aku lagi gila, aku pakai pitch shift harmonizer. Bunyi dia macam ni. Kalau aku main dekat G, kalau aku main dekat E, kalau aku main kat B pula, jadi kita ada 3 variasi macam mana nak main riff ni. Okay? Alright. Aku harus tengok jam ni dari masa ke semasa. Dulu aku ni riffer kan. Jadi aku punya right hand selalu dulu aku pakai jam dekat tangan kiri. Lepas tu 2017 tu aku pergi urut lah. Wak Haji ni cakap, jangan pakai jam dekat tangan kiri. Pakai jam dekat tangan kanan. Kau punya tangan kiri ni dah tipis ni. Lagi sikit dah nak kena stroke. Aku bab-bab begini aku layankan aje lah. Okey Wak Haji, okey. Bukan kata aku ni macam pelekikan apa dia kata lah. Tapi kalau dia dah cakap macam gitu kan, aku dengar pun seram kan. Jadi okey, tak apa lah. Tak pakai tangan kanan lah. Tapi kalau pakai tangan kanan, aku susah nak riff. Because riffing on the lower string, chugging on the lower string, dia perlukan aku tak ada halangan lah. Jadi aku biasanya kalau dulu main live aku tak pakai jam lah. Melainkan zaman-zaman yang aku pakai jam dekat tangan kiri. Tapi Wak Haji cakap jangan pakai jam kat tangan kiri. Jadi aku ni kan orang yang compliant, yang patuh dan dengan kata. Walaupun aku ni nampak macam rebel tapi aku ni dengan kata. Jadi aku dengan kata lah, kata Wak Haji tu. Okey. Kenapa aku suka sangat lagu Tiada Lagi Air Mata ni? Kerana ia merupakan lagu yang pertama aku dapat belajar main daripada mula sampai akhir. Okey, tahun 87, dan aku harus berterima kasih kepada sepupu aku, Kak Lina, kerana dulu dia yang ajar aku main gitar. Dia ajar aku main lagu ni. Jadi waktu tu aku memang buta kayu lah, 87 tu Memang sebelum 87 punya hujung tu, aku memang tak boleh main complete satu lagu pun. Jadi ini merupakan lagu yang aku complete boleh main lah. Tapi waktu tu tak boleh main demi leads lah yang tu aku tak boleh main lah. Sampai sekarang pun sebenarnya tak boleh main juga. Kalau main pun kira improvise lah. Nak main macam gitaris Helter Skelter Manaf Kasnan, ataupun aku rasa yang solo tu Manaf Kasnan lah Abang Manaf Nak main lead macam Abang Manaf memang tak boleh lah. Jadi aku ni memang pelicik lah. Mana-mana yang aku tak boleh main leadnya, aku akan improvise lah sikit sebanyak lah. Tu aku itu that's how I get away with murder lah. Okay. Bukan murder yang betul-betul. Korang jangan salah, jangan potong video aku tahu-tahu aku ni jadi orang yang dikendaki pula. Okay. So 1987 waktu tu aku menengah 1 lah sekolah dekat sekolah menengah Newtown. Sekarang Newtown punya bangunan tu pun dah tak lagi, dah habis. Newtown dah pindah ke Dover Road sejak aku rasa lebih 20 tahun dulu. Okay, jadi waktu tu around lewat Oktober, awal November,
Lagu tu jadi hit dekat Singapura. Okay. Lagu Tiada Lagi Air Mata tu dari album Clash of the Bands Part 1. Okay. Clash of the Bands Part 1. Aku masih ingat lagi Helter Skelter di dalam rancangan HMI. HMI tu dekat dulu tak ada Suria lah. Jadi siaran Melayu dengan siaran Orang Putih, siaran Inggeris, kira satu channel lah, iaitu Channel 5 lah. Jadi kita ni kadang-kadang, dulu kita ni tak, budak-budak sekarang mungkin tak tahulah. Dulu sekolah ada AM session, ada PM session lah. Sekolah pagi, sekolah petang. Jadi aku Sec 1 sekolah petang lah kat Newtown. Jadi kadang-kadang kita ni balik, kita mesti nak tengok HMI. Dan kita juga bukan kata tengok tak best je. Kita mesti tape. Kita mesti rekod rancangan HMI tu. Okay. Jadi aku masih ingat lagi waktu tu memang semua orang cakap pasal lagu ni. Pasal lagu ni berjaya unseat Fantasia Bulan Madu, babe. 87 is when rock Melayu became safe. Sebelum 1987, sebelum Fantasia Bulan Madu, okay, semua band rock Melayu, especially rock Melayu yang muncul selepas Surge 85, masih lagi dangerous, babe. Tapi bila dia sudah keluar Fantasia Bulan Madu tu, dia sudah banyak madu, terlalu banyak madu, sampai drum pun elek, gitar current distortion solo pun elek. Jadi dia sudah jadi safe. Jadi Fantasia Bulan Madu ni, tak silap aku, dia jadi juara hampir berapa bulan lah. Aku rasa dalam 5 bulan gitu adalah. Mungkin Jun dah start lah. Jadi 5-4 bulan gitulah dia jadi juara. Selepas Fantasia Bulan Madu ni, lagu Helter Skelter ni pula, Tiada Lagi Air Mata ni, jadi juara. Jadi kalau dia boleh bedal Fantasia Bulan Madu, ni lagu mesti special. Jadi semua orang tahu lagu tu. Okay. Waktu tu kira dekat sekolah aku kan, kita ni semua wannabe mak rockers lah. Wannabe mak rockers pasal apa? Kita kat bangku sekolah, babe. Jadi yang abang-abang rock sekolah aku suka lagu tu. Mina pun suka lagu tu. Jadi ini lagu kira universal punya hit lah. Dia kira bukan macam niche lah. Jadi dia memang universally a hit. Okay. Jadi waktu Helter Skelter nak main HMI, waktu tu dulu kalau baca surat khabar dia ada macam preview, malam ni siapa main dekat HMI lah. So it was Helter Skelter lah. Tapi dalam show HMI tu, tu biasalah, aku rasa dia tak main live pun, dia miming lah. Pasal aku tengok Abang Manaf dia main gitar tong dan Abang Devan tu yang solo. Jadi kat situ aja kita dah tahu ini tak real lah ni. Ini kira minus one lah. Biasalah TV show kan. Okay. Iron Maiden pun main TV show dekat Germany pun diorang buat lawak lagu apa ni? Lagu Wasted Years. After berapa second aja semua tukar position, cuma Adrian Smith saja dia compliant lah, dia compliant macam aku kan, jadi dia budak baik, dia tak tukar position. Kalau korang nak cari video lawak ni, korang type Iron Maiden Wasted Years German TV 1986 kalau tidak silap aku. Okay, jadi kita semua nak main lagu ni. 87 ujung tu adalah zaman-zaman aku first langkah kaki ke dalam jamming studio. Okay. Jamming studio aku yang pertama sekali dekat Corelli. Siapa orang lama mesti tahu Corelli ni dekat mana. Corelli ni dekat Orange Grove Road. Itu kalau sebutan Inggeris ataupun orang putihnya. Tapi kalau sebutan orang Jawanya, Orange Grove Road. Orange Grove Road. Okay. Orange Grove Road ni dia dekat-dekat dengan sekarang Orchard Hotel lah. Sebelah Orchard Hotel je. Okay.
Jadi first time pergi sana belum terror main lagu tu. Mungkin kita try lah, tapi tak jadi lah. Aku rasa tak jadi lah. Waktu tu korang masih ingat tak lagi korang first time jamming main lagu apa? Aku first time jamming, aku rasa semua lagu tak complete. Aku first time jamming aku main keyboard. Dan aku tak tahu apa benda pun, satu benda pun aku tak tahu note nak main chords dekat keyboard semua aku tak tahu. Jadi apa peranan aku? Peranan aku adalah buat bunyi-bunyi boom, bunyi-bunyi efek-efek yang ada dekat keyboard tu lah. Yeah. I know it's stupid, but it is stupid. It was stupid lah tapi itulah yang kata orang tu bestnya pasal zaman-zaman dulu the days of innocence Okay, jadi aku first kali main lagu Tiada Lagi Air Mata ni daripada starting sampai habis. Aku rasa awal 88 lah, pergi jam dekat Peninsula Plaza. Itu first time sewa pedal, sewa Boss HM2. Tak tahu setting pun, asal ada bunyi distortion aja sudah. Itulah kita dulu. Pasal apa? Dulu dekat Corelli tak ada pedal. Jadi kau pun tak tahu kan, macam asal main lah. Asal gitar tu keluar dekat amplifier gitar tu sound keluar dekat amplifier je, kira okey lah. Kita tak kecoh lah, sebat aje. Itulah kita dulu. Pedal tak kisah. Dia tak panggil pedal pun dulu, dia panggil booster lah, gadget lah. Jadi first time aku rasa aku pun tak tahulah macam mana. Mungkin tak complete juga. Aku rasa dia betul-betul complete bila dah bulan April ke bulan Mei 88 jam masih lagi jam kat Corelli, baru complete satu lagu. Itu dia kisah yang pertama pasal Tiada Lagi Air Mata ni lah okay. Alright, sekali lagi riff Tiada Lagi Air Mata ni dengan korang nak pitch shifter tak? Pitch shifter? Okay, aku kasih pitch shifter lah. Pitch shifter ada lagi sedap sorry, harmonizer okay. Okay, aku break sekejap. Aku tengok kalau ada komen-komen ke tak aku dah dapat stars. Terima kasih kepada yang kasih stars. Aku masih lagi tak boleh akses komen. Sorry kalau aku tak dapat bacakan komen-komen yang korang berikan tu Okay. Terima kasih kepada yang sudi menyaksikan Tok Selampit Riff Volume 2. Malam ni kita perkatakan tentang riff dari Tiada Lagi Air Mata. Jadi korang dah tahulah kenapa lagu ataupun riff Tiada Lagi Air Mata tu mendapat, kata orang tu, tempat di hati aku ni pasal tempat di hati so dia jiwang tempat di hati dia, kerana kau dah tahu tadi cerita yang pertama tu, sekarang ni cerita kedua. Sebelum aku nak mulakan cerita kedua ni, aku nak minta maaf banyak-banyak lah kepada kumpulan Helter Skelter, kepada peminat-peminat kumpulan Helter Skelter, kepada peminat-peminat lagu ini, kerana ini bukan satu tuduhan dari aku. Ini adalah satu pendapat
yang popular yang wujud pada waktu itu, okay, sekitar awal 88 lepas lagu ni meletup, okay, sampailah masa kini. Okay, tapi tak apa, nanti ada cerita yang lain. Okay, aku kasih disclaimer dulu. Jadi korang ni semua taklah marah dengan aku. I didn't start this story, man. I didn't start this story. Korang tahu ni cerita daripada dulu. Okay? Tapi korang pun jangan nak step macam, oi, apa ni? Memang diorang ni kopi lah. Jangan. Okay? Kerana ada cerita lagi. Tuan punya ataupun tuan-tuan punya lagu sendiri yang diorang cakap kopi tu, dah pun dulu pernah lah beritahu aku sesuatu. Okay? Jadi, kita cakap sekadar fakta. Okay. Biasalah dulu belum ada internet, belum ada social media, tapi kirakan pendapat tu kira word of mouth lah. Waktu tu aku anak abu, jadi baru-baru main gitar, dengar rock orang putih, metal pun belum banyak lagi. Jadi adalah cakap, diorang ni kopi Halloween lah. Apa benda Halloween? Halloween yang orang pakai kostum tu, tu aku tahu lah. Halloween ni apa benda? Jadi ada yang abang-abang yang kira dia dengar rock orang putih, metal orang putih je bilang apa tahu. Halloween lah, band Jerman. Benda ni, band Jerman. Waktu tu aku cuma tahu Benjamin Scorpion aja. Scorpions lah Scorpions. Itu aja yang aku tahu. Biasalah anak abu babe. 88. Mana aku tahu benda tu semua je. Waktu tu kita cuma layan rock Melayu je. Jadi start lah cerita. Ni kopi lah. Waktu tu aku belum pernah dengar pun satu lagu Halloween. Tak pernah dengar pun. Ada brother-brother cakap, Halloween dia ganas babe. Kalau lu tak pas Iron Maiden, lu jangan dengar Halloween babe. Lu tak faham ya. Biasalah kita dulu anak abu. Ya bang. Okey bang. Baik bang. Biasa. Compliant. The word is compliant. Compliant. Jadi kira macam dia satu misteri lah. Waktu tu kita nak dengar lagu-lagu rock yang lebih daripada rock Melayu ni pun macam takut-takut sikit lah. Rock orang putih pun waktu tu around early 88 aku cuma layan Iron Maiden, Somewhere in Time, dengan aku beli kaset White Snake 87 daripada classmate aku, Mail Cushion. Okay. Yang lain-lain tu semua aku tak dengar Syak. Tak dengar Sul. Terus terang cakap lah, jangan nak bedek lah. Kalau aku bedek, aku dulu daripada dulu 86 gua dah dengar Metallica. Tu semua cerita bohong lah. Kalau aku cakap macam itu, aku bohong lah. Aku tak tahu nak cakap bohong pasal cerita ni kan. Jadi aku cerita yang sebenar lah. Waktu tu aku tak tahu Halloween tu apa. Pasal orang cakap-cakap Halloween. Jadi aku macam, apa benda? Aku macam curious lah nak tahu Halloween. Okay, first time aku rasa aku dengar riff Halloween tu bukan dari tape Halloween pun. Aku dengar riff Halloween tu waktu sekali tu aku dengan schoolmate aku jam dekat Corelli. Sekali ternampak satu brother ni nampak macam Melayu tapi bukan Melayu. Dia dah gentil-gentil semua. Dia dah riff semua. Saya cakap, nama aku Paul. Aku bukan Melayu. Aku Serani. Itulah dia, Paul Daniel. 88 June 88 first time aku nampak Paul Daniel. Waktu tu kita orang semua 13 nak masuk 14 lah. Kira 14 tahun, dia dah 18 tahun. Dan dia punya skill tu semua, waktu tu kira untuk budak 18 tahun kira advance lah. Dan dia sempat lah tunjukkan riff Halloween tu. Dan dia pun cakap benda yang sama. Korang jangan terus nak dengar Halloween, kau dengar Iron Maiden dulu. Kira kan macam apa tau. Sebelum khatam kitab Halloween, khatam kitab Iron Maiden dulu. Macam kira kau kena pas mukadam dulu lah. Baru kau boleh progress baca Quran lah. Macam gitulah. Dengan
Dia cakap ni yang aku rasa kalau aku cakap dengan budak-budak sekarang, tak kira budak lah, kalau aku cakap orang tua pun aku cakap, korang ni tak bagus lah. Mesti merajuk punya. Tapi waktu tu, Brother Paul cakap, korang ni tak bagus. Memang kita tak bagus lah, kita anak abu Syul. Takkanlah kita 14 tahun kira dah bagus, tak lah. So kita okey je. Lepas tu dia pun, aku masih ingat lagi, brother kita ni betul punya orang budiman kan. Dia cakap, maksud aku korang ni belum bagus lagi. Okay. Jadi waktu tu pun aku tak ada impact lah. Tak ada impact as in, okay, ni Reef Halloween, like, okay. Dan it would take another whole year daripada Jun 88 tu sampai Jun 89 barulah aku kenal apa tu Halloween. Dan aku dengar How Many Tears. Dulu orang cakap, ni lagu Tiada Lagi Mata tu dia kebas How Many Tears katanya. Tapi aku dengar How Many Tears tu, aku macam, ada banyak persamaan, tapi kepada yang, banyak persamaan, tapi kepada yang tak tahu tu, lagu Halloween How Many Tears tu, dia beza. First, Tiada Lagi Mata lagu slow rock. Halloween, How Many Tears kepada yang tak tahu lah Halloween How Many Tears is like, not a thing a courage day, gotta leave it out of way. Misery on the screen, there's in between, something like that. Lagu speed metal bro. Jadi beza. Ada yang dulu tak pernah dengar Halloween tapi cakap, sama, kopi sebiji-sebiji. Mana ada sebiji bang? Lagu tempo je berbeza. Jadi waktu tu banyaklah rumours macam gini lah, urban legend lah. Tetapi aku harus cakap ni, sejujurnya, kalau tak ada Helter Skelter Tiada Lagi Mata, tak adalah aku tahu kewujudan Halloween. Ya, kau nak cakap aku ni kental buah ke, kental buah laici ke, kental buah lenci ke, cakaplah. Aku memang kalau tak ada Helter Skelter, aku tak tahu Halloween. Jadi aku harus berterima kasih kepada lagu Tiada Lagi Mata, kepada kumpulan Helter Skelter, kerana terinspirasi daripada lagu Halloween ini. Jadi aku pun tahulah kewujudan Halloween. Kan? Jadi this is something yang a lesson learned and a lesson for people yang macam kau nak buruk-burukkan orang, kau nak buruk-burukkan orang. Last kau punya buruk-burukkan orang tu is actually ataupun kau go on a moral crusade melawan sesuatu yang kau tak suka. Last benda yang kau tak suka tu nanti dia jadi satu yang macam, senang cakap, dia lagi popular lah. Baik-baik orang tak tahu Halloween, sekarang orang dah tahu Halloween. Baik-baik aku tak tahu Halloween, lepas tu aku dengar Halloween first kali live in UK punya kaset tu. Lepas tu aku pinjam kawan aku punya Keeper of the Seven Keys. Lepas tu aku beli Keeper of the Seven Keys part 2. Part 2 lah. Baru aku dengar balik part 1. Dan lepas tu aku dengar Walls of Jericho. Walls of Jericho aku dengar, ni lain siap ni. Rupanya inilah Halloween sebelum Michael Kiske masuk. Dan kalau kita dengar Walls of Jericho dan kita bandingkan dengan Keepers part 1 dengan part 2, memang lain siap. Memang lain. Pasal waktu tu Kai Hansen yang nyanyi. A lot of things a guy's day. Suara nak macam gitu aja kan. Like almost King Diamond like
Jadi dia boleh hit the high notes. But before the world, macam gitu lah. So, kalau tak ada Tiada Lagi Mata, no Halloween for me. Okay, sama juga macam aku cakap, kalau tak ada lagu Search, Isi Atau Kulit, aku tak jadi orang yang boleh appreciate Chugging lah. Itu minggu lepas punya cerita. Kalau ada yang terlepas untuk saksikan minggu lepas punya cerita tentang Isi Atau Kulit, korang boleh tengok dekat YouTube. Sekarang aku dah letak kat YouTube. Alright. Okay. Aku take a break sikit lagi aku tengok mana tahu aku boleh check siapa yang kasih komen. Wah, I'm honoured. Brother Paul Daniel in the house. Okay. Alright, sebelum sebelum gua teruskan, sebelum aku teruskan ni, aku nak tunjukkan korang sikit lah. Ni gitar Ibanez terbaru aku. Aku tak beli ni. Ni aku dapat sebagai hadiah lah. Hadiah tut. Okay. Hadiah tut. Apakah tut itu? Nak tahu tut? PMTP. PMTP. Okay. Ibanez tak bayar aku pun. Tapi kalau next time, kalau lah rancangan ni dah grow lah. Kita tak tahu. Aku pun tak ada plan apa-apa. Aku cuma nak suka-suki. Dapat stars. Dapat penau sikit kalau ada yang sudi. PMTP. Jadi gitar ni Ibanez ataupun kalau Melayu Ibanez, gitar Ibanez babe, Ibanez RG470 DX ke apa-apa benda lah. Okay, apa yang aku suka pasal gitar ni, kau tengok body dia dengan dia punya headstock dia. Okay, color sama babe. Mana mau dapat untuk gitar Ibanez yang harga kurang daripada 800. Dan, okay, dan lu tengok sini. Dia ada shark fin inlays. Dia ada kira apa ni? Neck bind. Dia ada binding kat headstock. Pick up dengan dia punya controls ni, kau tengok. Color putih. Baik, babe. Aku suka untuk pickups dengan controls yang color putih lah. Jadi dia kalau kira kontras dengan dark colours kan, jadi nampak macam, aku tak tahu lah. Classy is not the word, because classy is not me. Aku tak tahu lah. Just gerik lah. Nampak macam mahal lah. Nampak macam ribu-riban lah. Bukan ratus-ratusan lah. Tapi kalau ada rezeki nanti aku tukar. Ni tukar mungkin Simo Duncan JB Halloween nak datang Malaysia, korang tahu tak? Aku dengar tiket yang best-best pun banyak pun dah habis. Mereka diorang datang Malaysia, main kat Malaysia 8 hari bulan Disember. On a Monday night tau. A bit weird lah tapi tak apa. Diorang ada buat promo video cakap bahasa Melayu sikit pun ada. Jadi tabik kepada abang-abang Jerman kita Ni Goga punya riff. Tak tangkap, tapi
Aku boleh pass part ni lah. Something like that lah. Tak tangkap. Kalau tangkap boleh main lah, insyaAllah. Dia ada. Jahanam. Pasal kebiasaannya dekat sini je. Okey, kita sudah pun ke pukul 10.41 malam. Ada lagi satu ataupun dua cerita tentang tiada lagi air mata ni lah. Okey. Tok Selampit, jadi dia kena ada cerita. Kalau dia tak ada cerita, dia bukan Tok Selampit. Dia bersyarah. Dan aku pun actually nak buat satu lagi separate bahan. Aku tak nak cakap konten. Pasal aku bukan content creator. Okay, lain orang legit content creator. Aku tak legit. Aku cuma nak suka-suki. Sekali lagi, kalau korang nak kasih aku stars, korang boleh kasih aku stars. Kalau nak kasih aku pay now, PMTP ya. Okay. Alright. Langkah kita ke cerita yang ketiga. Okay. Cerita tiada lagi air mata ni tak habis. Pasal tahun 2008, waktu tu Halloween nak perform kat Singapore. Konsert mereka dekat, konsert diorang dekat ni Fort Canning. Jadi aku dapatlah interview dengan Markus Grobkopf. Okay? Pemain bass Halloween. Dia ni, abang-abang Jerman ni memang diorang ni best lah. Bukan saja geng-geng Halloween lah, tapi even Wak Misai, Uli John Roth, dia pun best juga. Tu pun nanti ada lain kali kalau kita boleh cerita, kita cerita lah. Okay. Aku pernah wawancara Markus Grobkopf dari Halloween ni untuk Vicious Volume dulu menerusi telefon. Jadi dah cakap pasal banyak benda. Datang pula lah. Aku ni nakal sikit. Aku tanya dia. Aku bilang dia lah. Markus, dekat negara aku ni dulu ada satu band rock Melayu. Diorang kira ambil lagu kau tau. Ambil lagu kau. Dan diorang buat lagu slow rock. Pakai riff-riff ataupun bahagian-bahagian daripada lagu How Many Tears. Apa pendapat dan perasaan kau? Adakah kau marah bila aku bilang kau cerita macam ini? Kata apa tak? Markus me reaction. Dan ini, aku rasa siapa-siapa yang dulu kira bingit sangat, mungkin termasuk aku sekali lah dulu, apa lah diorang ni kebas lagu orang apa kau dengar ni apa aku nak share ni Okay. Markus Grobkopf, kau tahu apa dia cakap? Dia cakap, why should I be angry? Dengan suara macam gitu. Why should I be angry? People are having fun with our music. See? Why should I be angry? People are having fun with our music. Lepas tu dia cakap, kalau aku betul-betul ingat lah, pasal yang ni pun ada cerita lain ni, cerita sampingan sebelum ini. Apa yang aku nak cakap ni, Halloween tak pasal. Or at least Markus Grobkopf
mewakili Halloween, dia tak pasal pun. Dia tak pasal pun orang pakai lagu dia ke. So kalau nak cakap kebas kan, buang sajalah cakap kebas tu. Aku pun sekarang rasakan ini satu terinspirasi. Okay, inspirasi. Dia bukan apalah, bukan aku jadi apologist untuk Helter Skelter ke apalah, tapi kita kadang-kadang kita harus kata orang tu kasih diskaun banyak. Pasal waktu tu aku rasa aku pernah dengar, aku rasa Abang Manaf pernah cakap dengan aku yang dia all tak ada masa yang panjang untuk rekod 2 lagu tu. Jadi they don't have the luxury of time. Jadi diorang kena sebat lah. Aku pun tak tahu lah, daripada diorang sediakan lagu, tulis lagu, jam sampai recording, tak tahu berapa lama tu benda. Jadi aku rasa memang kalau dulu tu diorang terinspirasi ke ataupun terkopi tu, itu satu yang harus kita live with it. Kita jangan terlalu menghukum dan kita move on. Pasal Halloween sendiri tak pasal. Kenapa kita nak melebih-lebih ya? Nak pasal sangat. Ya? Marcus Groveskopp sendiri tak pasal. Yang kau nak pasal sangat apa pasal? Itu dia. Okey. Dan aku dah lupa sama ada Marcus cakap ke tidak, tapi ini cerita nombor 4 ke nombor 5 lah. Mungkin nombor 4 lah. Ini cerita dia. Dulu ada satu abang ni. Dah bilang aku lah. Aku pun tak tahu cerita ni abang ni bilang ataupun ini daripada YouTube. Aku rasa setengah-setengah lah. Pasal aku tak adalah bangsa, abang ini cakap macam ni, patut aku tulis. Tak adalah. Takkan aku macam itu macam orang nak tulis hadis saja kan. Tak ada. Aku bangsa ingat-ingat lupa lah. Tapi kalau tak silap aku, either abang ni ataupun satu lagi kawan aku cakap, How Many Tears, lagu yang kita tahu yang speed metal tu, sebenarnya asalnya dari lagu yang bernama Sea of Fierce. Sea of Fierce ni adalah lagu band Michael Waycath. Wakey, Michael Waycath yang dikenali sebagai Wakey. Salah seorang pemain gitar Halloween yang boleh dikatakan juga pengasas, kira band leader Halloween. Itulah, dia ada band. Aku dah lupa nama band dia. Tapi aku dah dengar lagu Sea of Fierce ni. Memang Sea of Fierce ni lagu slow. Okey, bahagian apa yang ada dalam Sea of Fierce? A lot of things occur each day. Tu semua ada. Chorus dia ada. Tapi yang ni, yang riff ni, riff ni tak ada. Ni riff tak ada. Okey, jadi itu semua ada. Yang verse ada, chorus ada. How many tears thrown away, tu semua ada. Daripada lagu Sea of Fierce. Okay, kalau kau nak check out dekat YouTube, aku pun pernah main lagu ni dekat Vicious Volume dulu. Alright. Jadi you see betapa hebatnya lagu ni. Tak kisahlah whether you want to call it Tiada Lagi Air Mata ke, How Many Tears ke, Sea of Fierce ke, kerana dia boleh evolve. Dia boleh evolve daripada satu bentuk ke satu bentuk yang lain ke satu bentuk yang lain. Itu menunjukkan lagu tu hebat. Okay? Walaupun waktu Sea of Fierce tu, riff tadi tu belum wujud lagi. Alright? Okay. Kita ada lagi 10 minit. Boleh lagi satu cerita tentang riff Tiada Lagi Air Mata ni. Okay. Aku pun beberapa tahun lalu, tak silap aku 2 tahun lalu, aku punya projek lain yang bernama Orkes Biar Batik ada buat cover Tiada Lagi Air Mata, tapi aku pakai lyrics How Many Tears. Okay.
Jadi sorry ada distortion sikit. Jadi something like macam jadi macam dikala ku kesepian, aku tukar jadi a lot of tears occur each day, you gotta leave me down the lonely, there's so much misery on the street, emotions in between. Jadi kalau korang nak dengar lagu ni, lagu keroncong, aku panggil dia keroncong Wekath. Keroncong Wekath ni, korang bolehlah pergi SoundCloud, okay? Ataupun siapa-siapa yang berminat, nanti aku lepas rancangan ni aku akan link SoundCloud link tu dekat comment box lah, okay? Jadi you see, lagu ni tak mati. Lagu ni berterusan daripada satu bentuk ke satu bentuk yang lain, ke satu bentuk yang lain, ke satu bentuk yang lain. Dan aku buat lagu ni dalam bentuk kirakan keroncong lah, kira macam keroncong rock lah. Sedap tak sedap, itu terpulang kepada pandangan korang lah. Aku tak kisah. Aku tahu kalau aku gila buat, aku buat je lah. Banyak benda yang aku belum buat lah, okay? Idea-idea gila aku yang aku belum buat, termasuk mendangdutkan Master of Puppets. Tu aku belum buat. Ni aku kasih idea free-free ni. Siapa nak run away with this idea, run away lah. Aku pun nak tengok juga kalau ada orang nak run away with this idea kan. Aku pernah ada idea nak buat Master of Puppets pakai B tuning. And then dia punya riff verse tu yang deret, aku tukar jadi jun macam soulfly gitu kan. Then dia punya part tengah tu aku buat dangdut lah. Aku dulu panggil dangdut style Mas Hidayu. Apa-apa benda lah kan. So ini idea belum jadi lagi. Dan satu lagi idea, kalau Helter Skelter terinspirasi daripada Halloween, aku pun nak terinspirasi daripada Halloween juga. Dulu waktu aku dekat NUS, satu member aku, brother Miza, yang main bass untuk Cagar Ritual live band, Cagar Ritual Rumble Malaysia, dia pernah cakap dengan aku, apa kata kita buat saduran lah. Kita Halloween ada satu lagu zaman Andy Darius, okay, tak silap aku daripada album dia bukan Master of the Rings, yang album selepas Master of the Rings apa, yang ada lagu Before the War, kan Master of the Rings. Okay, aku dah lupa. Title lagu dia Power. Okay, pasal apa Power tu, member aku cakap kita boleh jadikan satu lagu rock jiwang. Macam kira rock lele ni lah. Kira kan music for fun lah. Kira songwriting for fun purposes, for shits and giggles lah. So dia cakap, apa kata kita jadikan dia lirik Melayu, kita slow down itu lagu Power. Jadi korang tahu kalau korang yang tahu lagu Power tu kan, kan lagu Melayu tu. Na 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 tak ding ding ne 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 ne. Run away with it, man. So kalau kita gila kan, kita akan buat lah. Tapi bukan lagu Cagar Ritual lah. Lagu benda lain lah. Pak Mat Tempe Band ke apa-apa lah. Pak Mat Tempe Band, that's cool name so. Alright, kita ada lagi 5 minit. Aku nak jual koyok sikit. Sekali lagi kepada yang dah kasih stars, terima kasih. Kepada yang nak kasih stars, anda ini bukan radio lah. Korang boleh kasih stars. Ataupun yang nak pay now tu boleh PMTP, okay? PMTP. Alright, ada 2 koyok yang nak dijual. Satu koyok tentang aku ada Cagar Ritual punya EP baru dekat Bandcamp.
Nama EP dia Kalau Tak Cerewet. Okay, Kalau Tak Cerewet ni ada 5 buah lagu. Satu tu lagu instrumental. Okay, lagu-lagu dia aku bacakan. IRM. Apa benda IRM tu? Boleh PMTP juga. Lepas IRM ada Santau Voodoo Parau, ada Consumerist, ada Evil Blues dengan ada Agogo Distorsi. Okay, lagu-lagu ni very very demo like. Aku sengaja buat macam itu kerana aku rasa production untuk metal dah just about production and it's all very crystal clear, clean production. Bukan aku tak suka, tapi kadang-kadang semua macam sama dan semua macam dah tak boleh appreciate metal waktu metal ni kasar, kotor, berkeladak, main sebenarnya pun tak bagus, main sembarang-sembarang. The essence of that early underground metal dah lost. Jadi aku sengaja nak pay homage to zaman-zaman tu lah. Okay? Jadi kalau korang nak beli digital download, korang boleh pay any amount dekat Bandcamp. Ataupun kalau korang nak pre-order, aku ada buat CDR. Sorry, aku tak press CD sampai 500, lepas tu jual cuma 20, lagi 480 akan bersarang dekat bawah katil aku. I don't believe in that. Sorry if you do. But I don't believe in that. Jadi kalau ada demand lah, aku akan usahakan. Kalau yang nak dalam bentuk CD. Okay, vinyl belum ada sen lagi nak buat. Okay, dan tak akan buat. Alright, itu satu. Dan dia juga akan keluar dekat Spotify pada hari Sabtu inilah. Jadi kalau tak nak beli, kalau nak dengar je, boleh dengar dekat Spotify, boleh dengar dekat YouTube hari Sabtu ini. Sekarang dah boleh dengar dekat Bandcamp lah. Tapi Bandcamp kalau streaming, aku tak dapat sen lah. Okay, itu perkara nombor 1. Perkara nombor 2, okay, selain menjaja lagu di Bandcamp, okay, aku juga ada tawarkan khidmat under Adrian Guitar Solutions. Okay, kalau ada yang nak belajar chugging, kalau nak belajar basic in playing guitar, kalau nak belajar tentang tone chase, ataupun nak belajar asas-asas recording menggunakan komputer, boleh PMTP, okay? Dan boleh berbincang dengan aku apa keperluan korang lah kalau ada yang sudi, okay, nak buat ini. Alright, kita sudah hampir ke penghujungnya. Sekali lagi terima kasih kepada korang semua yang sudi mendengar cerita-cerita aku tentang Tiada Lagi Air Mata. Sekali lagi, kalau ada yang salah faham, tengok rancangan ini secara total. Aku kasih disclaimer lagi kerana aku tak suka disalah artikan. Aku, Gua, Bo Skullbanger pada tahun 2025, pada bulan November, dan pada ni berapa? 12 hari bulan 12 November 2025. Okey. Menyatakan bahawasanya aku okey. Aku tak ada hal punya kalau Helter Skelter kira ambil lagu Halloween. Tak ada hal. Kerana apa? Kerana lebih daripada 10 tahun dulu, lebih daripada 15 tahun dahulu dah settle cerita ni. Kerana Marcus Grobskop juga daripada Halloween tak ada hal dengan orang mengambil riff ataupun bahagian lagu mereka untuk dijadikan lagu lain. Okey? Jadi tak ada hal. Dan aku juga sebelum ini memang tak ada hal dan aku amat berterima kasih kerana ada lagu Tiada Lagi Air Mata ni membuat aku tahu kewujudan Halloween, membuat aku minat dengan Halloween pada waktu tu dan membuat aku kira lebih appreciate, lebih hargai lagu Helter Skelter dan hubungannya dengan lagu-lagu sebelumnya yang menggunakan corak yang sama. Jadi, let's be clear on this.
Jangan pula ada yang potong-potong aku punya video ni jadikan benda lain kan. Tu tak style lah kan. Kalau lu Muslim, lu buat macam gitu, tu sudah kira macam fitnah, babe. Jangan buat macam itu. Alright? Okey, jadi terima kasih sekali lagi. Sebelum kita tutup, aku main lagi sekali lah riff lagu ni. Jadi kita sama-sama boleh ingat episod ni. Alright? Sorry, terkehil sikit. Terima kasih kepada korang semua kerana sudi menonton Volume 2 Tok Selampit Riff. Jumpa lagi minggu depan.